Ikan bilis dia pun sedap ni. Pakai ikan bilis apa ni Pak Roy? Ikan bilis tilapia. Pak Madi. Halo semua. Hai, Sawadika. Sawadika. Mola. Hai, Pak Din. Jangan peluk. Inilah masalah Pak Din. Balik daripada overseas perangai macam gapo nak peluk-peluk orang jantan. Gi buat gapo overseas ni? Tak, yang kau marah siapa? Boyfriend dia peluk lah. Mana boleh Pak Din. Boyfriend gapo dengan peluk. Ada. Lola pergi Bangkok tu pun ada photoshoot, modeling. Tapi itulah, Lola ada beli souvenir untuk you guys. Aku beli dekat Cacuncak. Kalau kau tak tahu apa tu Cacuncak, kau diam. Jangan mencarut lah. Bukan. Cak-cuncak ni apa ni? Cak-cuncak ni nama weekend market. Mana souvenir? Tahu pun nak. Nah. Aku rasa salah sebutan tu. Yang Dia betul bukan apa, cak Pak Din? cuncak. Apa sebut mana? Dia cak kuncak. Betul. Cak-cuncak ni cak-cuncak tu. Okey, tapi paling Lola rindukan adalah masakan Pak Kodi, iaitu favorite Lola, sup kaki ayam. Oh, itu memang terbaik. Kejap tu dah sedap. Pak Kodi, why? Betul Lola cakap tu Lola. Lola cakap Pak Kodi besok kaki. Sup kaki ayam. Lola nak apa? Mangkuk, periuk, belanga, cakap satu dalam. Pak Kodi hari ni Pak Kodi pegang. Kenapa biar. Kalau Alang Pak Kodi nak buat sup kaki ayam kan? Boleh tak buat lebih? Sebab tu pun favourite Kojek juga. Oh, nak makan? Tak payah. Hang suka Roy punya masakan kan? Ketam apa semua. Makan kedai dia. Dia lagi sedap kan? Kerek oh. Lola. Kejap Lola. Pak Din, kalau saya jadi Pak Din saya hapuslah kedai Pak Kodi ni dalam kampung kita. Boring berapa tahun benda sama je. Apa cakap macam ni? Cakap macam ni nak Cakap macam lagi. Boring ya.